Wilayah Persekutuan berjaya mendapat emas dalam kategori Bliss berpasukan semalam. Jadi kita nak tengok game yang dimainkan di meja pertama. Akilah Husna dari Wilayah Persekutuan menentang Putih yang dimainkan oleh Hanan Azalia dari pasukan Kelantan. Okey, kat sini Putih mulakan permainan dengan pawn ke E4 dan dibalas pawn ke C6 oleh Hitam. Kita ada kerokan defense kat sini. D4, D5 dan Putih memilih untuk pawn E, makan pawn D5, kita ada exchange variation. Untuk pengetahuan korang, ini adalah game ataupun kategori Bliss, jadi kita mungkin tak nak tengok secara mendalam sangat sebab biasalah game Bliss akan ada banyak kesalahan. Jadi kita nak tengok dan enjoy sahaja. Okey, kat sini Hitam balas dengan pawn C makan pawn D5 dan seterusnya kita ada C4 kat sini. Knight F6, Knight C3, naik ke C6 dan seterusnya, naik ke F3, ke 4-4 naik semua dah keluar. Pawn G6 kat sini, H3, Bishop G7, Bishop F4 dan Hitam pilih untuk buat castling 0-0. Okey, kat sini pemain Putih membuat sedikit kesilapan dengan tolak pawn ke C5. Dan kat sini sebenarnya ini adalah satu gerakan yang biasa dibuat oleh pemain amatu, tanpa mengetahui yang ini adalah kesilapan. Sebab apa? Sebab kat sini bila kita tolak pawn ke sini, apa yang akan menyusahkan kita nanti ialah king kita lambat untuk castling. Lawan dah siap castling tapi kita masih tak keluar bishop, king masih tak selamat, jadi mungkin ada masalah. Dan dekat sini, Akilah faham benda ni, terus dia gerakkan knight dia, lompat pergi ke E4 kat sini. Kita ada bishop ke E2 dan kat sini sebenarnya Hitam dah boleh cuba buat gerakan yang terus lakukan serangan dengan knight makan terus pawn di D4. Kenapa benda ni boleh dimainkan? Sebab kalau korang tengok kat sini, lepas knight makan knight D4, E5 akan ditolak dan kita ada serangan bercabang dua ataupun kita panggil fork. Jadi salah satu akan mati. Kalau Putih cuba larikan bishop, contohnya pergi ke E3, memang kita akan makan je knight tu. Dan lepas bishop makan balik, akan ada pertukaran bishop makan bishop, queen makan bishop kat sini. Dan Hitam boleh mainkan knight makan knight C3. Dan lepas knight tu dimakan balik, ada masalah selepas Hitam gerakkan rook ke E8. Sebab apa? Sebab king lawan kat sini tak boleh nak buat castling sebab bishop dia dalam bahaya. Jadi inilah serangan yang saya kata kat sini. Bila tolak pawn ke C5 akan ada sedikit masalah. Tetapi lepas bishop E2, Akilah tak mainkan knight makan pawn di D4. Mungkin tak cukup masa untuk fikir main Bliss. Jadi dia mainkan pawn ke F6. Satu idea yang bagus juga untuk cuba tolak pawn E5 dan cuba dapatkan kawalan tengah yang bagus kat sini. Okey, kita ada castling 0-0 oleh pemain Putih. Seterusnya pawn ke E5 macam yang kita cerita tadi. Bishop lari ke H2, bishop ke E6, A3 dan seterusnya queen A5 kat sini. Letak pressure, letak tekanan nak makan knight di C3. Jadi sebab tu, rook ke C1, kawal knight C3 dan kita ada rook A ke D8, rook E1, rook F ke E8 kat sini. Dan lepas tu, Putih sekali lagi telah membuat kesilapan. Tapi kali ini, kesilapan yang sangat besar. Sebab dia gerakkan bishop pergi ke B5 kat sini. Kenapa ini kesilapan besar? Korang boleh pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan terbaik yang Akilah nak buat. Silakan. Sementara korang cari tu, saya cerita sikit lah. Untuk keputusan Sukma, korang boleh tengok di chess result ataupun tengok video-video saya yang sebelum ni. Dan saya nak tambah sikit untuk kategori semalam. Kita ada kategori Bliss dan untuk berpasukan wanita dimenangi oleh Wilayah Persekutuan. Lelaki dimenangi oleh Selangor, sapu bersih. Ainul Mardiah pun sapu bersih. Semua kategori, manakala untuk kategori individu, lelaki Bliss dimenangi oleh Anderson dari Selangor. Hari ini ada apa lagi? Hari ini ada e-chess, e-sports chess. Dan kita nak tunggu siapakah pemenangnya. Okey, apakah jawapannya kat sini? Bishop ke B5 kat sini dikawal oleh knight. Jadi kat sini Akilah tukar saja knight makan knight C3 dan bishop tu dah tak ada siapa yang kawal. Okey, kat sini Putih mainkan rook makan knight C3. Jadi bila bishop tak ada siapa kawal, kita makan je lah, ngap, nyam sedap kat situ. Dan di posisi ini Hitam dah ada lebih satu piece. Kalau korang tengok kat sini, Hanan kata dia punya buah banyak yang cuba buat serangan kat sini dan dia boleh cuba untuk menang satu pawn. Jadi dia makan je. Pawn D makan pawn E5 dan kita ada beberapa pemakanan kat sini. Pemakanan, adakah itu satu bahasa? Saya tak tahu. Tapi ada beberapa pertukaran kat sini.
dan putih berjaya dapatkan balik 1 pawn. Adakah mencukupi? Sudah semestinya tidak. Sebab kat sini, hitam sebenarnya boleh je. Kalau Akilah tamak, dia boleh je nak makan pawn B2. Ini tak ada masalah. Ini tamak yang bagus. Sebab dia sedang menyerang rook C3 dan menyerang rook E5. Tapi disebabkan dah banyak kali makan kat situ, mungkin Akilah dah kenyang, perut dia dah penuh, jadi dia tak nak makan dah. Dia larikan bishop ke F7 dan cuba untuk tukar rook. Simple plan, plan yang bagus. Sebab buah dah lebih, jadi kita tukar je buah yang lain. Kat sini, putih rook makan rook, sambil check, kita ada rook makan balik, dan seterusnya B4 dimainkan oleh putih kat situ. Lepas tu, korang tengok kat sini, apakah kelebihan hitam yang paling besar? Ya, memang hitam ada lebih bishop, tapi satu lagi kelebihan dia yang bagus ialah dia ada pawn di D5, dan ni bukan pawn biasa tau. Ini adalah pas pawn. Pawn yang dah terlepas, tak ada siapa boleh halang. Jadi Akilah faham kelebihan dia dan dia letakkan rook dia ke D8 dengan idea untuk majukan terus je pawn tu. Senang. Okey, kita ada rook D3, cuba block macam ni. Queen C4, Queen D2 dan tolak pawn ke D4. Rook F3, tolak lagi D3, rook E3 dan kat sini sekali lagi hitam buat satu gerakan bagus dengan queen masuk ke D2. Cuba untuk tukar queen macam ni. Dan kat sini putih sebenarnya terpaksa makan lah. Kalau dia larikan queen dia, ini menyenangkan kerja hitam. Tolak je pawn D2, satu step lagi akan terus dapat queen. Jadi terpaksa kat sini queen makan queen. Kita ada pawn D makan je queen tu. Dan kat sini putih fikir kalau dia turunkan rook dia ke E1, rook akan masuk je ke D1 dan lepas tu tolak je pawn, menang. Settle, boleh tukar queen. Jadi putih cubalah pergi ke rook C3, cuba kawal ke arah macam ni, tapi sama je sebenarnya. Rook pergi D1, check, king lari kat sini dan tukar je queen. Okey, kita ada rook makan queen, rook makan rook dan kat sini putih kata okey cukup, dia resign dan menyerah kalah.